Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Alif. Ya, Alif hari tu kata Alif nak janji nak buat video pasal Roblox, tapi nantilah Ni kita nak buat update terbaru, tengok kita ni. Kita akan tengok update terbaru sama guys. 0.85 kan. Tengok dulu sini. Okey. Nantilah kalau nanti ada upload pasal Roblox pula Okey, dan hari ni akan pakai skin Skibidi Toilet Miss Tumble dengan skin TV Main Titan. Tengok ni. Biasa TV Main Titan, tapi kali ni kita akan pakai skin ni dulu. Sekejap. Ni skinnya. Dan ni pun ada map baru yang kita pun akan review ni. Gravity. Kita try dulu main ni. Okey. Kita main dulu pakai skin ni. Pakai skin Miss Tumble Skibidi Toilet. Skibidi Miss Tumble. Namanya kan. Skinnya. Cepatlah sikit. Okey. Tengok masuk ni. Okey. Dan kalau korang nak dengar lagunya, korang dengar lagu ni dulu. Satu lagunya macam tu. Okey, kita pakai emote dulu. Kita dah ada emote tumbuk. Boleh tumbuk orang dah sekarang. Inilah mapnya. Dan ni kalau gini, macam ni. Kalau yang ini nanti kalau dia goyang-goyang macam tu, nanti dia tu nanti dia jatuh. Dia punya kotak-kotak ini macam tu. Tapi kalau ada macam warna merah-merah tu, nanti barang-barangnya ada yang jatuh barang-barangnya. Okey, dia pun nak dia rasa ni. Ni dah banyak dah ni emote dia. Okay. Ni pun ada lagi satu ni. Cuma yang itu tadi, yang kotak-kotak yang tu, gini ni, warna merah macam ni. Yang ada tempat duduk tu. Dia, yang tempat duduk tu nanti ada kokoh macam ni macam tu. Dan ini pun ada balon. Balon ni kalau kita berdiri kat situ, kita akan melantun macam tu. Kita akan terpelanting. Okay, let's go. Let's go. Bersabar banyak-banyak, ya Allah. Budak ni nice and clean ya. Okay, lagi. Okay, kita akan tu dulu. Sini kita akan pakai skin ini dulu. Nanti kalau dah kat sini dah 6 minit, baru kita try pakai TV Man pula. TV Man suka skin ni apa? Ocho. Tiba. Let's go, man. Nantilah hari Ahad nanti buat pasal Roblox pula. Okay. Zombie 2. Okay. Let's go. Zombie 2, kita lawan Zombie 2. Tapi kalau macam ni, kita tak boleh pijak kalau yang kotak-kotak macam ni sebab nanti kalau tu, nanti goyang-goyang, dia jatuh. Kalau macam ni boleh yang warna ungu ni sampai bawah situ. Boleh warna ungu. Allah. Sini jauh, aku tumbuk kau. Sini. Tak kena. Steady tak? Takut jatuh. Mekanik. Macam ni boleh pijak ni sampai bawah itu. Tu. Tadi tu separuh je. Macam ni kotak macam ni separuh je. Dan belon ni juga, kalau dia kena dekat bawah ni, bawah macam ni, nanti jadi macam tu tau. Jadi lubang macam tu.
Kalau belon tu terkena dekat papan dan tu lah. Tapi kalau kita dekat-dekat dengan belon macam ni, itu, oh, tu pelanting. Oh, tapi jatuh lagi. 5 minit. Mungkin sekarang kau dah pakai skin TV Man. Jom kita pakai skin TV Man. Sululuy. Okay, pakai skin TV Man TV Man dah 6 minit ni, dah cukup 5 minit. Walaupun kat situ dah 5 minit. Legenda ke apa? Kan TV Man ni TV Man. Ini. Okay, kita TV Man Titan. Kita main sekarang map ini. Let's go. Oh. 2/2. Lambatnya masuknya, ya Allah. Ralat. Alamak, ralat pula. Ya. Nanti kalau tu nanti dah baru start lagi Okay, kita sambung lagi. Sebab tadi kan macam ada ralat kan. Nanti kalau ada tiba-tiba ada ralat lagi ke, lepas dulu nanti kalau dia tak membaju masa. What the heck? Orang master aku lawan. Aku kena lawan orang master. Kita kan cakap Hai. Dia pun ada nak push rank lah. Bulan depan siapa setuju yang Alik akan push rank Stumble? Bulan depan ke ataupun mungkin bulan 4 kan? Bulan 5 ataupun bulan 6 macam tu lah. Alik akan push rank sampai champion. Let's go. Sikit lagi nak kena kau. Oi. Belon yang membahayakan. 7 minit. Ya, 7 minit. Kita kena menangkan game ni. Tak puas Alif kalau tak menang sekali. Yes! Lawan orang master lagi dan menang. Padahal lawan orang master tu. Kalah. Macam mana boleh kalah? Tak tahu lah, tanyalah orang tu sendiri. Macam hari tu pun Alif main dengan orang master. Hari tu yang kalau korang tengok video sebelum ni, kan ada lawan orang master tu kan. Tak silapnya namanya Capybara kan. Dia kalah walaupun dia orang master. Main dekat Victory Fiasco kalau main dengan dia. Tapi bukan kawan Alif lah. Dia orang random yang lawan dengan Alif. Okay, kita buka kotak ni dulu. Agak-agak dapat apa. Tapi tak apalah. Dah skin ni tu lah. Tu. Tak apa. Okay. Sambung lagi. Relax. Baru 8 minit. Aduh sakit. Jarinya. Kita kena tu. Kita kena ada punya tu. Kita kena tu benda entah kaki. Jari kaki tu. Tu terbijak. Apa benda tajam tapi ya. Let's go. Tumbuk orang ni. Orang main lari susah pakai emot tumbuk. Sikit lagi weh. Cepat weh. Tak sliding lah rasanya. Tak mahu sedih kalau aku tak sliding. Weh, jangan pergi tengah. Pergi tengah lagi dah tahu benda tu nak jatuh. Mari kita pergi tengah lagi. Apalah.
Kin Alif VA15. Kin Alif VA15. Nama aku tu. Let's go. Ada dapat lagi. Let's go. Sekejap. Sorry, tadi ada masalah sikit. Sorry Okay, kita masuk lagi. 10 minit dah Okay. Main. Cepatlah gerak, ya Allah. Sini. Digelak-gelak kan? Nak kena trading apa? Ke nak kena tumbuk? Raldi Enu. Tengoklah skin aku, TV Man tu. Kau ada skin apa? TV Man. Let's go. Kerja bagus. Tapak. Teruskan je. Nak main game lain tak? Block Dash campuran. Try main Block Dash campuran Main 2 orang juga. Peliknya. Imajinasi. Block Dash Remastered. Nama pun Block Dash campuran kan. What? Lawan orang master lagi. Nak lagi ni. Dah 2 kali lah lawan orang master. Sini. Cepat lawan aku. Sini lawan aku sekarang. Okay. Lagunya. Lagunya tu lagu yang satu. Kita pasang lagu sikit. Biar dengar lagu sangat. Let's go. Alah, sikit lagi. TV Man. Kerja bagus. Emote TV Man. Emote cameraman. Kerja bagus. Go. Kerja bagus. Trading Sini kau. Mana kau sini kau. Yes, menang. Shoo. Okay. Dan macam tu sajalah untuk video kali ni ya. Macam tu je lah untuk video kali ni. Okey, sebelum kita menamatkan, korang jangan lupa like, subscribe, komen dan share video Alif yang ini dengan video Alif yang lain. Okey? Dan selamat berjumpa lagi. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.